Orang tanya bekas imam Masjid Negara Firdaus, Imam Firdaus, macam mana pendapat jawab, macam mana Ustaz, dulu Ustaz memakai serban dan jubah, tapi sekarang pakai baju macam pemuda UMNO. Nampak? Apa pandangan masyarakat sekarang? Dia kata saya tidak boleh lagi memakai serban dan jubah kerana saya kena sesuaikan dengan siapa saya sertai sekarang. Saya sekarang menyertai UMNO. Dia kata, saya kena pakai baju bunga gini. Nampak? Kemudian dicela pula orang yang pakai serban dan pakai jubah. Pakai serban, pakai jubah, belum tentu pandai, belum tentu alim. Baca Quran pun lencang pukang. Mana dia lah baca pandai ni. Tapi daripada pakai serban nak khabar kerana dunia 1.2 juta baru, buang serban, masuk sokok tinggi. Sokok tinggi, boleh buat tokak motor. Sokok. Pakai baju bunga ni, sutera, ada bunga pula 2 putung macam buruk mak ye. Ada bunga, orang puang je bunga dada ni. Orang lelaki tak main bunga-bunga. Zaharah ni 2 makhluk suka bunga, iaitu kaum wanita dan kera. Daripada jubah, buang jubah, masuk baju jaket, bus jaket. Daripada serban, daripada kopiah, dia boleh kondeng pula kopiah, masuk sokok hitam pula. Munshi Abdullah tu. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih daripada masyarakat. Memang orang yang nak Islam itu sendiri pun banyak benda Islam yang dia tidak faham. Nampak? Dia nak ke Islam dah, Rasul kata penentang Islam. Orang yang nak ke Islam dah, ramai lagi yang tidak faham tentang Islam, yang tidak reti ilmu hukum syarak Islam. Itu orang yang nak dah. Bermakna memang Islam itu terpencil sungguh.